Penyimpan emas baru majoritinya suka menunggu harga emas jatuh serendah mungkin sebelum bermula menyimpan. Tetapi realitinya, mereka selalu berakhir dengan membeli emas pada harga yang lebih tinggi. Ini kerana tidak ada sesiapa yang tahu pasti bila harga berada pada paras yang rendah. Harga rendah hanya jelas apabila ia sudah menjadi sejarah. Penyimpan emas yang berpengalaman memahami perkara ini dengan sangat baik. Mereka tahu kejayaan bukan datang daripada meneka harga tetapi daripada konsistensi. Mereka fokus menambah gram sedikit demi sedikit tanpa cuba mengejar harga paling rendah. Strategi ini berhasil kerana sejarah 20 tahun lalu menunjukkan satu trend yang sama, iaitu harga emas meningkat dalam jangka panjang walaupun harganya ada turun naik dalam jangka pendek. Sebab itu, menunggu harga emas biasanya membawa kerugian yang lebih besar. Harga emas tidak akan berhenti untuk sesiapa. Dan sementara seseorang menunggu harga turun, duit yang sepatutnya menabung emas berisiko habis digunakan untuk perkara lain. Bagi penyimpan emas yang baru bermula, lebih baik bermula dengan apa yang ada hari ini dan konsisten menambah gram. Keuntungan anda bukan datang apabila beli emas pada harga paling rendah, tetapi dengan ilmu dan gram emas yang semakin bertambah. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.